sebuah institusi pengajian tinggi Terima aduan awam dakwakan kegiatan teksi harap perusahaan private sapu ini sering mandu kereta private sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari student komunikasi tahun 1. Hari ini kami ada sedikit assignment untuk temu bual beberapa orang student untuk bertanyakan tentang isu semasa yang tengah hangat, iaitu isu prebet. Okay, so kita orang dah jumpa student yang pertama untuk ditemu bualkan. So jom. Okay bang, boleh tak nak pinjam masa sikit? Okay, macam mana yang kita tahu isu prebet ni pernah hangat satu ketika dahulu kan. So apa pandangan abang tentang isu tersebut? Bagi saya tindakan daripada penguatkuasa itu tindakan yang betul lah, sebab memang selama ni kita semua sedia maklum sepatutnya yang prebet ni bukanlah satu servis yang sah di sisi undang-undang, sebab kalau apa-apa berlaku pada penumpang prebet, mereka tidak akan dapat apa-apa cover daripada kerajaan ataupun mana-mana orang yang ni lah yang boleh bantu kan. Tapi saya faham keadaan student, mereka sentiasa mencari alternatif yang lebih murah lah berbanding apa option yang ada untuk mereka kan. Tapi hujung-hujungnya kalau win-win situation, mereka yang mengambil servis prebet ni perlu ada kesedaran yang mereka mengambil risiko tu sendiri. Apa-apa jadi pada mereka, mereka tak boleh nak salahkan betul pihak keselamatan lah, sebab mereka pun sedia maklum yang prebet ni memang tak sah lah sisi undang-undang. Okay, so sekarang ni kita akan cari student yang kedua untuk bertanyakan tentang isu yang kita tengah bincangkan sekarang ni. Jadi, jom. Okay, so sekarang kita sudah jumpa kita punya student. Okay. Boleh free ke sekarang? Free. Okay. So sekarang ni saya mau tanyalah pasal isu prebet. Okay, sebagai student lah kan. Macam yang kamu tahu, grup prebet ni kan grup yang public, macam bukan student je dalam tu tapi ada alumni, orang luar gitu kan. Jadi kamu rasa selamatkah kita sebagai student USIM ni untuk menggunakan perkhidmatan prebet melalui grup prebet tu? Kalau in term of keselamatan, bagi saya dia kurang sikit, sebab grup prebet ni dia tak macam Grab, tak macam Uber, sebab dia tak ada under company yang stabil. Maksudnya driver tu sendiri ataupun pelanggan tu sendiri tiada perlindungan, apa-apa perlindungan seperti insurans ataupun rekod. Jadi dia terlampau, macam mana orang cakap, terlampau terbuka, terlampau tak ada info macam tu lah. Okay, pendek kata macam tu. Kesimpulan berkaitan dengan keburukan yang dapat kami ulaskan berkaitan dengan isu ini ialah seperti yang kita tahu, kemuncak isu prebet ni berlaku apabila segelintir pemandu teksi atau e-hailing berlesen mula meluahkan rasa ketidakpuasan hati mereka berkaitan dengan pelajar yang lebih memilih prebet berbanding dengan mereka. Hal ini menyebabkan berlaku persaingan antara prebet dan pemandu teksi atau e-hailing berlesen ni, yang mana ianya boleh menjejaskan periuk nasib mereka. Okey, kalau pendapat saya pula, macam kita tahu prebet ni harga dia tak berubah, harga dia tetap sama berbanding Grab. Tapi saya bagi satu contoh lah. Contoh ni, daripada satu tempat ni nak ke tempat yang lain, contoh harga prebet RM8. Tapi kalau kita tengok melalui apps Grab, harga dia boleh dapat lagi murah. Contohnya RM6. Harga Grab lagi murah daripada harga prebet. Jadi, walaupun waktu tu waktu kemuncak, seperti macam jalan jam, peak hour, tapi kalau kat Grab lagi murah, jadi lebih baiklah kita para student ni, para pelajar ni tempah Grab berbanding prebet kan? Okey, prebet ni bukan sahaja ada keburukannya tetapi ia juga mempunyai kebaikannya. Okey, jadi Alia, apa pendapat awak tentang kebaikan prebet? Pada pendapat saya, kebaikan prebet ni dia mudah diakses dari segi masa dan laluan. Contohnya dari
laluan yang terpencil yang tidak boleh dilalui oleh pengangkutan awam. Selain itu, dia juga dapat menjana pendapatan para pelajar yang walaupun secara tidak formal tapi ia boleh membantu para pelajar. Okey, bagi Putri pula, apa kebaikan yang Putri rasa? Pada pendapat saya, kebaikan private ni bagi saya tambang dia lebih murah lah daripada Grab. Seperti contoh, kalau saya order private dari KKNC ke USIM, during peak hour, dia akan menjadi tetap RM10. Tetapi kalau order Grab during peak hour dari KKNC ke USIM, dia akan mostly akan jadi RM12, RM18. Jadi kat situ saya macam private ni lagi murah lah tambang dia. Macam Okey, itu sahaja temu bual kami bersama student-student di FKP. Apa pula pandangan korang tentang isu private?